Okay, jom kita bedah sekejap barang ni. Ini set kabel daripada jenama Tranio ni, geng. Sampai pun dalam bentuk kemas je macam ni. Dia cuma tak ada satu benda je yang aku nak. Apa yang dia ada, jom kita tengok. Input output type C. Pakaikan macam ni, kau dah boleh dapat kabel lightning. Pakaikan macam ni pula, kau boleh dapat, nak cakap apa ni, pemanas, pemetik api. Kabel dia bagi aku panjang boleh tahan dah. Cukup lah. Aku tak main lah nak cocok dia dekat power bank. Tak real. Kita pakai handphone bodoh-bodoh je, geng. Satu side kita dah cocokkan kepada handphone. So kalau kau tengok kabel, okay, ini barang dia. Dan sekarang aku tekan. Nampak? Boleh je pemanas, babe. Macam aku cakap tadi, ada satu benda je yang dia ni tak ada. Kalau ikut akulah, kalau boleh biarlah ada satu USB Type A. Memang majority power bank, power pack ni dah ada dah Type C terus. Cumanya untuk tahun-tahun sekarang ni belum cukup puas lagi. Masih lagi Type A mendominasi. Hey, come on. Kau nak charge guna laptop guna kabel ni pun boleh. Lepas tu dari sudut branding, Tranio ni bagi aku kira not bad. Boleh tahan, boleh pakai. Pendapat korang macam mana? Letakkanlah kat ruangan komen.